Okey, ada orang tanya berapa harga untuk impact drill dan juga the driver yang kita pakai untuk buat kerja pemasangan topping keluduk ni kan. Okey, so kalau kau nak tahu harga ni, kau cek di beg kuning lah. Tapi apa yang aku boleh bagi tahu, ada satu handrail daripada Milwaukee ni memang puas hati lah. Terutamanya yang impact dia ni, korang boleh setting dia punya power atasnya. Ada speed 1, speed 2, speed 3, speed untuk men-screw. Lepas tu kat tepi ni boleh letak mata, nak letak mata bunga, mata hexagon boleh. Siap ada indikator bateri lagi, ada forward, ada reverse, memang puas hatilah. Kalau yang ni pula, kalau kata nak guna untuk hardcore punya, nak tebuk dinding ke, memang terbaik. Sebab apa? Mata dia ni universal, boleh guna untuk pelbagai jenis mata handrail. Lepas tu ada mode hammer lagi. Puas hatilah. Okay. Dia juga ada indikator bateri, ada forward, ada reverse. Ada penyakut lagi kat tepi. Bateri dia pun memang terbaik punya. So kalau kata korang nak dengan dua ni, model Milwaukee ni, impact drill ataupun drill driver ni, boleh dapatkan di beg kuning bawah. Harga dia pun walaupun keras sikit tapi puas hati kan. Percayalah aku cakap kan.